Wow, rupanya saya ada masalah kesihatan. Terus terang, saya ni memang obesity tau. Berat badan saya melebihi daripada ketinggian saya. Saya demam sebab pakai stokin Alora tu. Kat situ saya dapat satu kejutan lah. Nama saya Shidi, saya berumur 42 tahun, berasal daripada Sungai Buloh lah. Okey, saya punya testimoni simple, iaitu saya bermula dengan stokin Alora. Saya pakai stokin Alora tu hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey, hari keempat saya demam. Sebab pakai stokin Alora tu. Kat situ saya dapat satu kejutan lah. Bila mana hari keempat saya demam, hari kelima saya demam, hari keenam saya demam, hari ketujuh saya dah okey. Saya dah baik, saya dapat satu kejutan bagi saya. Wow, rupanya saya ada masalah kesihatan. So after 1 bulan saya upgrade, saya beli dia punya seluar Alora dan saya pakai sehingga hari ini. So itulah testimoni saya yang tak seberapa, tapi dia punya kesan tu, impact dia tu. Jadi kalau anda di luar sana yang tonton video saya ni, kalau merasa diri anda tu sihat, kena cuba dulu stokin Alora tu, nak pastikan betul sihat ataupun tidak. So itu sahaja daripada saya. Tapi dia demam pasal apa? Saya demam sebab pakai stokin Alora tu. Saya memang waktu tu dalam keadaan kondisi sihat walafiat. Saya memang kerja, tak ada cuti masa tu sebaya bekerja. Saya memang tak ada cuti, kerja je. Tapi bila mana saya pakai stokin Alora tu, memang saya drop habis demam. Dia punya healing graces. Jadi sebab tu saya cakap, siapa-siapa yang merasa diri dia sihat, dia kena pakai dulu stokin Alora ni. So baru tahu dia sihat ke tidak. Sebab saya yakin dan percaya kalau orang tu seusia saya, kita tak pernah servis kita punya tubuh badan. So kita tiba-tiba pakai stokin Alora tu yang mengandungi teknologi fiber codependency yang bila mana dipakai menghasilkan far infrared. So di situ kita akan dapat satu keajaiban yang sangat luar biasa. So baru kita tahu situ kita sihat ke kita sakit, kat situ kita akan tahu. Itu sebab saya bermula dengan stokin Alora. Memang saya rasa menakjubkan. Wow, rupanya saya sakit. Saya cakap macam tu dalam diri saya sendiri dan saya upgrade beli seluar Alora. So lepas pakai seluar Alora, ada apa perbezaan tak? Memang ada sangat perbezaan tu. Perbezaan tu yang sangat luar biasa. Saya pakai seluar Alora, saya cakap terus terang, saya ni memang obesity tau. Berat badan saya melebihi daripada ketinggian saya. Tapi bila mana saya pakai seluar Alora ni, saya jadi rajin berjalan. So saya nak berjalan je sebab rasa macam badan ni tak ada. Rasa macam kaki je yang ada. Jadi saya memang seronok. Jadi macam tu juga pesanan saya kepada orang di luar sana. Kalau nak dapatkan nak tahu seluar Alora ni scam ke tidak, kena pakai dulu. Sebab memang pertama, you punya badan memang ringan. Kedua, dia akan bagi satu energi yang sangat luar biasa. Ketiga, sebab tu tak mustahil orang perut boncet boleh kurus, orang gemuk boleh kurus, tak mustahil. Sebab apa? Dia memang jaga kita punya metabolisme. Itu yang saya dapatlah daripada badan saya sendiri. Selepas memakai Alora Pants. Tapi yang penting kena beli original.